Semalam ada salah seorang penyimpan emas saya tanyalah, Cik Nik Kamal, sekarang ni harga emas makin naik ni, adakah disebabkan berlaku peperangan antara Israel dan juga Iran? Baik, jawapannya tuan-puan ialah itu salah satu faktor. Bila peperangan berlaku, pelabur-pelabur akan mula bertumpu kepada aset yang lebih selamat pula. Emas ini dikatakan sebagai safe haven asset, aset yang paling selamat untuk dimiliki kerana nilainya bergantung kepada dirinya sendiri. Bila kita tahu situasi yang macam ini, kita sendiri pun tuan-puan kena miliki emas sebagai protection kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan juga sebagai backup kecemasan kalau ada apa-apa berlaku dalam dunia pada hari ini. Kita belajar tuan-puan daripada negara-negara yang dilanda konflik peperangan ini, salah satunya ialah kita mesti ada aset yang selamat untuk kita miliki sebagai jaminan kepada diri kita. Kalau berlaku apa-apa lepas ini, kita boleh survive. Jadi tuan-puan yang sedang menonton video ini, kalau nak mulakan simpanan emas, boleh tekan pautan di profil saya ataupun hubungi saya. InsyaAllah saya akan membimbing sebaiknya.